Tapi bila dia dah tak ada, saya semalam raya pun pakai t-shirt sekarang. Saya pakai baju Melayu pun dalam TV je. Pemergian bapa tersayang kira-kira 10 tahun lalu masih memberi kesan mendalam buat pelakon Azhan Rani. Menurut Azhan, ketika orang lain bergembira mengenakan pakaian raya serba baru, dia sudah lama tidak memakai baju Melayu sejak bapanya meninggal dunia. Kata Azhan, sambutan Aidilfitri selepas ketiadaan arwah bapanya terasa sangat sunyi. Malah, pada pagi raya, dia hanya mengenakan t-shirt untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri. Dia jadi sunyi. Dia ada Ramadan yang tak sempurna dan setiap kali Aidilfitri yang tak sempurna. Tapi kita harus harungi lah. Sampai bila-bila akan ada. Of course, setiap orang yang berkeluarga dia akan tahu setiap hari raya akan banyak benda-benda yang akan jadikan sentimental sebenarnya. Macam kita tahu kursi ni sepatutnya arwah bapak kita duduk. Tapi kali ni, hari ni kursi ni kosong. Hari ni tak ada orang remind si balang kuih ke apa ke semua. Ada lah. Semua ada function dalam family kan. Benda tu bila tak ada dia akan kurang. Sampai bila-bila. Tak boleh diganti oleh orang lain. Mak saya tak pergi pasar. Arwah bapak saya akan pergi. Segala barang apa semua dia akan beli, mak saya masak je. Sekarang benda tu dah tak ada. Bila dia tak ada, dulu pindah pada saya. Masa mak saya boleh masak. Sekarang mak saya tak boleh masak, saya lah ataupun kita beli je. Bila beli, suasana dia jadi lain. Dia tak sama macam dulu. Dia tak dapat dari original. Original raya dah tak ada. In fact, saya sendiri pun dah tak pergi beraya. Arwah abah tak ada, saya biasanya akan raya saya spend masa kat rumah. Dengan mak dengan tu saya jarang. Kadang mak pergi raya, saya lebih suka duduk rumah. Dia macam tak raya pun tak apa lah. Kadang-kadang saya rasa dulu tak. Saya tahu puasa je tak raya. Kalau dengan ayah dulu memang pergi ronda kampung kan? Tak ada kampung. Tapi kita banyak masa dengan dia. In fact dulu arwah abah dia, saya memang pakai baju Melayu dulu. Kita akan buat sedondon. Tapi bila dia dah tak ada, saya semalam raya pun pakai t-shirt sekarang. Saya pakai baju Melayu pun dalam TV je. Sebab macam tak payahlah pakai. Alah. Ini abang tak ada beli baju raya. Aduh, saya baju Melayu yang orang bagi pun ada dalam kotak je dulu. Macam miskin no orang bagi sejak 2016. Sebab saya ingat last moment dia masa dia sakit masa tu, saya nak buat baju Melayu dan dia pesan saya jangan buat. Tahun terakhir dia sebelum raya tu dia kata jangan buat. Tapi masa tu saya syuting di Ulu Langat dekat masjid saya sembahyang Jumaat tu, ada orang jual kurta. Saya ingat saya beli kurta warna grey. Itulah last dia pakai. Dia pakai. Sebab arwah abah saya dia tak pernah cakap nak colour apa ke apa semua. Cuma saya yang tentukan. So saya kata tahun ni putih-putih, tahun ni hijau-hijau. Tak ada, kita tak rasa apa-apa lah. Saya ingat macam dia tak nak bazir sebab baju dulu elok lagi. Setiap tahun buat kan, pakai untuk air raya je pun. Saya ingat bazir kita tak fikir pun benda-benda macam hin-hin drama Melayu ni kan nak pergi ke tak ada. Jadi masa tu dia tak ada. Itu je lah. Setiap kali saya nak pakai saya akan teringat dia. Jadi tak naklah saya sedih raya kan. Raya pertama pun tak pakai? Tak pakai. Saya pakai t-shirt je. Sejak daripada sampai sekarang. Tak tahulah akan datang saya pakai kan. Tapi belum rasa nak pakai. Saya selalu macam, yelah kawan-kawan saya ramai dia tukar baju Melayu kan. Saya tak tahulah dia bagi baju Melayu kat saya. Free kan. Ada yang dalam kotak je. Beto bagi saya. Ada dalam kotak. Tapi kalau saya pakai pun dalam cerita, photoshoot ke lah. Saya pakai lah.